negara Iran telah digegar dengan 2 letupan. Dan letupan ini berlaku di Bandar Abbas dengan Bandar Awans. Kenapa saya nak bercakap tentang berita ini? Antara sebabnya adalah Amerika tengah menghala kapal-kapal perang ke arah Timur Tengah. Dan ada yang mengatakan bahawa ada kemungkinan perang mungkin berlaku. Dan jika perang berlaku, kita harus ingat negara Iran adalah pengeluar gas dan minyak yang besar di dunia. Dan apabila perang berlaku, harga gas dan minyak mentah akan naik. Kalau harga gas naik, apa yang akan berlaku? Ada kemungkinan kos untuk menyediakan makanan akan jadi lebih mahal. Pada masa sama, apabila harga minyak mentah naik, apa yang akan berlaku? Diesel akan naik harga. Apabila diesel naik harga, hampir semua barang akan jadi lebih mahal. Dan kenapa berita ini sangat penting? Antara sebabnya, kita akan menjemput bulan puasa tak lama lagi. Dulu kuih kan 50 sen kita boleh dapat kuih yang besar, agak okey. Tapi I think setahun atau 2 tahun sebelum ni kita boleh nampak tiba-tiba harga santan pun dah jadi lebih mahal. Sekarang ni kita nak beli kuih pun dah kecil dan dah jadi lebih mahal.